Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Cikgu nak sambung perbincangan soalan nombor 10, kertas 2, soalan percubaan matematik SPM tahun 2004 MRSM. Soalan nombor 10, rajah 6 menunjukkan sebuah segi empat selari ABCD yang dilukis di atas satah kartes. Garis lurus AB adalah selari dengan paksi X. Jadi soalan yang pertama, nyatakan persamaan garis lurus AB. Jadi ingat, rajah diberi menunjukkan segi empat selari ABCD. Jadi segi empat selari ni kena faham. Maksudnya garis AB ni adalah selari dengan garis DC dan garis AD adalah selari dengan garis BC. Bila garis ni dia selari, kamu kena faham nilai kecerunan dia juga adalah sama. Okey, bagi garis lurus yang selari antara satu sama lain, nilai kecerunan dia adalah sama. Okey, jadi nak jawab soalan A, nyatakan persamaan garis lurus AB. Jadi langkah pertama sekali, kamu kena ingat bentukan persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Ini kena ingat. C kecil ni maksudnya nilai pintasan Y. Pintasan Y ni adalah maksudnya kalau kita ada satu graf, ini paksi X, ini paksi Y, ada garis lurus yang potong pada paksi Y. Okey, garis lurus ini yang mana dia bersilang dengan paksi Y, nilai Y koordinat yang bersilang dengan paksi Y ini yang kita panggil nilai pintasan Y ataupun C. Jadi pada titik ini, koordinat kat sini sebenarnya adalah nilai dia adalah 0, C. Kenapa kosong? Kerana nilai X dia adalah kosong. Nilai X dia adalah kosong. Okey, ini kena ingat dan kena tahu. Okey, seterusnya, dan kamu kena tahu juga bagi satu garis lurus, sebab soalan A ni dia kata nyatakan persamaan garis lurus AB. Garis lurus AB ni kalau kamu tengok, dia adalah selari dengan paksi X. Okey, bila satu garis adalah selari dengan paksi X, nilai pintasan nilai kecerunan garis lurus dia adalah sama dengan kosong. Nilai kecerunan dia, kecerunan ataupun kita guna simbol M kecil, sama dengan kosong. Kerana kena ingat balik, formula nak kira kecerunan adalah kecerunan garis lurus sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Ini formula nak kira kecerunan garis lurus. Okey, kalau ambil contoh tadi, nak kira kecerunan garis lurus AB. Biasa kalau garis lurus AB ni kita gunakan simbol M kecerunan, AB kita tulis kecil kat bawah. Kecerunan garis lurus AB. Y2 ni apa? Y2 ni adalah nilai Y bagi koordinat titik kedua. Titik kedua yang mana? Kalau kecerunan garis lurus AB, A ni akan jadi titik pertama, B akan jadi titik kedua. Jadi nilai B ni akan jadi, koordinat B ni 7 akan jadi nilai X2 dan 6 ni akan jadi Y2. Dan koordinat A ni kita tak tahu nilai dia. Dia tak tulis, tapi sebenarnya kita boleh tahu kerana koordinat kita tulis dalam bentuk nilai X, nilai Y dalam kurungan. Jadi kalau baca titik A ni, nilai X dia, dia adalah berada pada nilai X dia dekat sini. Maksudnya nilai X dia sama dengan kosong. Koordinat X dia kosong. Kemudian nilai Y dia adalah sama dengan ni. Nilai Y dia adalah sama dengan nilai Y bagi koordinat B, iaitu 6. Jadi koordinat A ni kita dapat 0,6. Okey, 0,6 ini adalah nilai titik yang pertama, iaitu A, dan kita boleh labelkan sebagai X1, Y1. Okey, dan nilai-nilai ini kalau kamu gantikan dalam formula kecerunan, Y2 sama dengan 6 tolak Y1 adalah 6 juga, Y tolak 6 adalah 0. X2 sama dengan 7 tolak X1 sama dengan 0. Jadi 6 tolak 6 kosong, kosong bahagi 7. Guna kalkulator, kalau kosong bagi 7, jawapan dia kosong.
Yang itulah tadi awal-awal cikgu bagi tahu. Bagi satu garis yang mana selari dengan paksi X, nilai kecerunan dia sama dengan sifar. Okey, jadi kecerunan AB sama dengan kosong. Jadi bila kamu gantikan dalam bentukan persamaan garis lurus, iaitu yang ini. Jadi Y sama dengan MX tambah C. Okey, kita ganti kat sini. Y ni tulis Y je. Y sama dengan M ni kecerunan dia kosong. Jadi M ganti dengan kosong. X dia, tulis X dia. Tambah C. C ni nilai pintasan Y dia. Pintasan Y dia yang mana? Pintasan Y dia, tengok garis AB ni dia bersilang dengan paksi X pada titik A kan. Jadi nilai pintasan Y dia adalah nilai Y bagi titik A ni, iaitu 6. Jadi C nilai pintasan Y dia sama dengan 6. Ganti kat sini. Jadi bila selesaikan, kita dapat Y sama dengan kosong kali X, kosong lah, tambah 6. Jadi kamu kena tulis Y sama dengan 6. Ini adalah jawapan untuk soalan A. Persamaan garis lurus AB sama dengan Y sama dengan 6. Okey, alright, itu jawapan yang pertama A. Okey, soalan yang kedua. Berdasarkan rajah 6, nyatakan persamaan garis lurus BC dalam bentuk pintasan. Okey, yang ini macam mana nak buat? Okey, jap, padam dulu yang ni. Okey, dia nak kamu nyatakan persamaan garis lurus BC. Jadi kalau persamaan garis lurus dalam bentuk pintasan, nanti kita akan tengok. Mula-mula kamu cari dulu persamaan garis lurus BC. Kenal pasti garisan BC. Mana BC? BC yang inilah BC. Daripada titik B ke titik C. Ini garisan BC. Okey, jadi nak tahu persamaan garis lurus, sama juga kita kena ingat bentukan persamaan garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi kamu kena tahu nilai M ataupun kecerunan garis lurus BC. Okey, jadi kena carilah dulu nilai kecerunan garis lurus BC, ataupun cikgu gunakan simbol M kecerunan garis lurus BC, BC. Okey, jadi kalau kamu tengok garis lurus BC ni dia selari dengan garis lurus AD. Jadi nilai kecerunan dia adalah sama. Jadi kecerunan garis lurus BC ni sama dengan kecerunan garis lurus AD. Alright. Jadi kita cari dulu nilai kecerunan garis lurus AD. Jadi M kecerunan garis lurus AD, formula dia tadi ialah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Jadi koordinat D kita tahu 30. Koordinat A, awal-awal tadi dah tahu dah. A, nilai X dia adalah 0, nilai Y dia adalah sama dengan 6. Jadi 0,6. Ini koordinat titik A. Jadi nak kira kecerunan garis lurus AD, kita sebut huruf A dulu baru D. Jadi A ni akan jadi titik pertama, iaitu nilai X1 Y1. Ini akan jadi X1, Y1. Dan D ni titik yang kedua akan jadi nilai X2, Y2. Okey, jadi nilai-nilai ini kamu kena masukkan dalam persamaan. Jadi Y2 sama dengan 0, 0 tolak Y1 sama dengan 6 bahagikan dengan X2 sama dengan 3 tolak dengan X1 sama dengan 0. Jadi selesaikan. 0 tolak 6 jadi negatif 6. Bahagi dengan 3 tolak 0 adalah 3. Negatif 6 bagi 3 dapat negatif 2. Okey, dapat kecerunan garis lurus AD sama dengan negatif 2. Jadi kita tahu kecerunan garis lurus AD sama dengan kecerunan garis lurus BC. Maksudnya kecerunan garis lurus BC sama dengan negatif 2 juga. Okey, lepas tu kamu kena masukkan nilai kecerunan dalam bentukan persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y dengan X, nak ambil nilai mana Y dengan X ni? Y dengan X ni kamu tengok garis lurus BC ni. Cari koordinat salah satu titik yang ada. Koordinat B dia bagi iaitu 7 dengan 6. Jadi ambil nilai
koordinat B ni kamu gantikan dalam persamaan garis lurus ini. Jadi nilai Y dia yang mana? Y dia sama dengan 6. Y sama dengan 6 sama dengan M kecerunan garis lurus sama dengan -2 buat kurungan -2. Kemudian kurungan X ni yang mana? X ni adalah 7. Kemudian tambah C. Jadi selesaikan 6 sama dengan -2 kali 7 adalah -14 tambah C. Dan selesaikan C sama dengan -14 ni kena bawa lah. Daripada kanan kita bawa ke kiri. Di belah kanan dia negatif. Bila pergi ke belah kiri selepas tanda sama dengan akan jadi tambah. Jadi 6 tambah 14 dapat 20. Okey, jadi kamu dapat persamaan garis lurus BC iaitu Y sama dengan kita tulis balik bentuk persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y sama dengan kecerunan garis lurus BC tadi adalah -2, M gantikan dengan -2, darab dengan X dan tambah dengan nilai C ini, nilai petasan Y dia kamu dah kira tadi 20 tambah 20. Okey, ini selesaikan. Jadi Y sama dengan -2X tambah 20. Sekarang soalan kata nyatakan persamaan garis lurus BC dalam bentuk pintasan. Dalam bentuk pintasan ni maksudnya kena jadikan nilai X tambah Y sama dengan 1. Dia kena sama dengan 1. Jadi macam mana nak jadikan dia? Kita di sebelah kiri kena ada nilai X tambah Y. Jadi kita susun balik persamaan ini. -2X ni kena bawa daripada kanan ke kiri akan jadi 2X. Negatif bila pindah daripada kanan ke kiri akan jadi positif 2X tambah Y. Kemudian sama dengan 20. Sekarang ni 20 ni kena jadikan dia 1. Maksudnya kesemua persamaan ini kita kena bahagi dengan 20. Okey. Jadi akan jadi 2X bahagi 20 tambah dengan Y bahagi 20 dan 20 bahagi dengan 20. 2X bahagi 20 dapat berapa? 2 kali 1 2, 2 kali 1 2. 1X maksudnya X per 10 tambah dengan Y per 20 sama dengan 20 bagi 20 sama dengan 1. Dapatlah jawapan untuk soalan B. Okey, terima kasih.